Mana jerawat mana? Dia bertukar lah. Mana cerita bontot lah. Ida Muin. Ya Allah, cantik sungguh rambut dia. Halo. Ucup. Bisa jumpa Ucup. Lawa mata dia. Ibi Razwan. Ya Allah, warna pink pula hantu ni. Tengok hantu macam ni, tengok kat sini. Persaingan hantu ni. Ya, panggung Ditanya oleh Man Raja Lawak, Ida Muin, Along Isti, Ucup Cicupak, Ibi Razwan. Artis yang terlibat Man Raja Lawak. Ida Muin. Along Isti. Ucup Cicupak. Ibi Razwan. Dapatkan tiket anda boleh scan di sini. Dapatkan tiket anda scan di sini. Nampak ni. Adik-adik ni pelakon ni. Hai. Bayi bulan. Nama apa nama? Nama Abi ada Danish Bad Boys. Saya Wahid Najib. Apa tujuan korang tu ni? Kita orang nak mempromosikan kesedangan hantu-hantu ni. Kita orang pun berlakon tau. Kita orang nak bagi satu Melaka tahu. Kita nak gegar kasi JKKN tu, gegar. Korang jangan Takkanlah kau tak percaya cakap Mbah. Mbah cakap apa? Jika tidak cukup ilmu di dada, tidak sampai ke buku besar. Jangan lupa datang pada Hai, jangan lupa datang ke pesta ke? belum. Oh, belum. Assalamualaikum. Belum. Habis bila mulanya sebenarnya? Okay. 1, 2, 3. Hai, jangan lupa subscribe, like, komen dan share Ida Muin World. Jangan sampai kena langgar ya. Sini. Kita berada di sini. Ada sini. Sini. Dracula pun macam tak jadi. Dracula macam tak jadi. Ambillah gambar dorang dulu. Bam. Persidangan hantu. Ya, 5 dan 6 Disember. Di JKKN. Jam 3 petang sampai 8 malam. Di mana? Di mana? Di JKKN Melaka. Ya. Dapatkan tiket secepat mungkin. Sapun. Hantu pun ada persidangan tau. Jangan main-main, saksikan. Teater dia cak menarik. Ada lawak-lawak. Macam-macam lagi ada. Datanglah tengok. Tengoklah. Jangan nak tengok pula. Handsome semuanya. Cantik-cantik. Ya Allah. Nak warna pink ada merah ada. Macam-macam. Hantu kali 5 pun ada. Nak tengok semua ni, tengok. Dapatkan tiket di sini. Di sini. Kita ada siapa? Kita ada artis mana? Ya? Kita ada artis mana? Ya, artis ramai lagi kalau sini nyatakan di sini. Sebut. Man Raja Lawak. Mana Man? Man Raja Lawak mana?
Lagi. Ya, lagi. Ida Muin. Ya Allah, cantik sungguh rambut dia. Along. Di sini ya? Ha? Along ni mana? Kurangan kesihatan. Ada gemar. Ucap macam jumpa ucap. Lawa mata dia. Ibi Razwan. Ya Allah, warna pink pula hantu ni. Tengok hantu macam ni, tengok kat sini. Bersih dengan hantu ni. Ramai lagi guys. Ramai lagi. Ramai lagi. Dapat supplier. Nak tengok tak tengok korang? 5 dengan 6 hari bulan. Itu memang menarik. 5-6 hari bulan. Boleh dapat tiket online. Tiket murmur saja, RM20 saja. Kita dah masuk. Dia nak selfie. Selfie kena beli tiket. Selfie beli tiket terus. Dapat tiket guys. Hanya 20 saja. 20 sahaja. RM20 saja. Masuk dia pergi. Lupa dapatkan tiket ya. Dapatkan tiket korang. Tiket online. Dapatkan tiket korang. Memang siapa ambil gambar ni? Ada tu, baju big kelapa tu. Pontianak, sini Pontianak. Masuk je, masuk. Pontianak. Korang dapatkan tiket tiket ni. Kat mana dapatkan tiket ni? Ya. Kat mana dapat tiket ni? QR code. Ada scan kat sini kalau dapat Anda tiket. dapatkan tiket terus ni scan QR. Okey, sini dapat tiket. 5-6 hari bulan ni. Ambil gambar lah, ambil gambar. Ambil gambar. Ambil gambar ni. Nanti kalau dapat tiket scan ni. Ambil gambar. Agak. Yang ni. Boleh scan terus. Tiket murmur je, RM20 je. Pergilah. Kita ada seorang lagi tau, Alok SND. Tapi dia tak sihat hari ni, so dia tak ada. InsyaAllah 5-6 bulan ni dia ada. Awak gambar. Apa? Awak gambar situ ni. Situ ni kat bawah gambar. Tak. Ini teater dekat JKKN Melaka. That's why tiket dia RM20 je. Sebuah teater komedi persidangan. Permainan akhir 5 hingga 6 Disember. Bermula pada 3 petang sampai 8 malam. Di panggung Seri Jabatan Kebudayaan Negeri Melaka. Ya, panggung Ditangi Seri. oleh Man Raja Lawak, Ida Muin, Along Isri, Ucup Cecupak, Ibi Razwan. Kami di sini semua terlibat dengan pementasan teater. Sebuah teater komedi persidangan hantu. Permainan akhir 5 Disember 2025 pada jam 8 malam. Dan juga pada 6 Disember 2025 jam 3 petang dan juga 8 malam. Pementasan di panggung Seri Jabatan Kebudayaan Negeri Melaka. JKKM Melaka. JKKM Melaka. Artis yang terlibat Man Raja Lawak. Ida Muin. Along Isni. Ucup Cecupak. Ibi Razwan. Dapatkan tiket anda boleh scan di sini. Dapatkan tiket anda scan di sini. Boleh scan di sini dapatkan. RM20 je bang. Tiket hanya 20 sahaja. 20 sahaja. Dapatkan tiket sebelum tiket dah habis. Secepat mungkin dapatkan tiket. Di mana? Di Jabatan Kebudayaan Negeri Melaka. 5 dan 6 Disember. Korang boleh scan dapatkan di sini. Okey. Terima kasih atas yang terlibat di sini. Mana lagi kita? Melaka. Terima kasih. Dapatkan sebab mungkin Siapa yang nak tiket boleh scan sekarang. Ini siapa nak beli tiket untuk 5-6 hari bulan. Semut. Tiada paksaan. Siapa nak bergambar boleh masuk. Naik atas. Cik semut. Siapa sakit? Naik
atas. Dik, semut. Siapa sakit? Naik atas. 1, 2, 3. Dan juga jangan lupa dapatkan tiket sebab mungkin. Sekian saja kami di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, korang terima kasih. Dapatkan sebab mungkin. Bye. Dapatkan sebab mungkin. Korang dapatkan sebab mungkin. Nak tengok artis pelakon ataupun dan dapatkan secepat mungkin. Datang betul. Terima kasih. Tengoklah guys, sebelah saya dah jadi apa. Okay guys, masing-masing pun dah penat. Masing-masing dah beransur-ansur. Kita nak rehat lah. Saya dan teman pun dah penat. Kita turun promo kau-kau punya. Kan? Cik Bonti? Kak, nyanyi sikit lah. Buat baby. Tu sedap tu. Habiskan. Kau yang ku rindu. Ni daripada channel mana ni? Channel mana ni? Kaulah kekasih hatiku. Sebiji lah, macam keset lah. Aduh. Mantap lah. Jangan lupa. Rambut sembur Rambut tu sembur. Kakak yang bawa pergi salon dek. Okay guys, saya dan Cik dah berjalan balik. Nak balik dah. Assalamualaikum. Takut tak? Kita Beyonce dah. Kita ada dekat. Kita ada di sini. Bandar ini. Yeah. Oh, dia nak berhenti minum dulu guys. Ni salah seorang pelakon juga guys. Ni dalam teater ni. Korang kena tengok apa dia akan jadi. Hari ni dia tak pakai kostum je. Esok lusa kau tengok. Melangkah guys. Jumpa lagi. Lagi satu lagi. Yang seorang lagi kembang kau tu tak ada Ni api. Api tadi hantar alung. Ni Yalah. Bawa kan. Nampak ni. Adik-adik ni pelakon ni. Hai. Main bulan. Nama apa nama? Nama Abi ada di Bad Boys. Saya Wahid Majid. Apa tujuan kau orang tu ni? Kita orang nak mempromosikan kesedangan hantu-hantu ni. Kita orang pun berlakon tau. Kita orang nak bagi satu Melaka tahu. Kita nak gegar kasi JKKN tu, gegar. Korang jangan jadi apa, jangan bagi tahu. Tunggu saksikan. Okey, saksikan nanti Pada apa? Dah cakap. Pada 5 dan 6 Disember. betul. Dekat JKKN Melaka tau. Jangan lupa datang. Tolong like. Awal orang Melaka ni. Dia kasi gegau. 300 lebih tolong like masuk ni. Matilah. Ini bukan buku kita nanti masa show. Ya, bincang Masa show lain. Ini kalau kita make up je sampai dekat sini kan orang tak kenal. Saya pun ada juga berlakon dalam juga, tapi saya tak mau bagi tahu yang saya ni jadi apa. Betul lah. Kita memang tak tahu dia apa. Ya, dah tahu ke? Dah tahu lah. Dah tahu. Kantoi ya. Jangan lupa datang ke JKKN Melaka pada 5 dan 6 Tiket RM20 saja. Bukan senang nak dapat tengok kami tau. AV ni salah seorang selalu 6 Jahanam kan. Ni 5 Jahanam. Kita tengok guys. Okey. Ida seram sangat. Hai guys. Kita dekat Bandar Hilir dengan Antida. Kita duduk sini apa ni? Minum ke apa? Ni Abang Izzy, Abang Izzy okey Abang Izzy. Tangan terkeluar. Kantoi. Tangan terkeluar. Wow. Sendiri. Cendol kurang banyak. Guys, kat mana gila guys?
Ha ni. Kita lepak dengan abang mana je lawak. Saya ambil dah. Cendol biasa satu. Ya, biasa Pak. Boleh Pak? Ha? Boleh Pak. Ji sini Ji, duduk sini Ji. Di tengah ni. Sekali-sekali kita live dengan abang Ban. Gemain. Penat tak? Setengah live. Ah, okey. Penat tak gemain? Mana depan tu? Jap. Satu ayat. Ayat. Abang tengok TikTok dia bang. Try 360. Itu ayat dia. Ni tahan. Tak, dia orang tanya ni, cerita hantu ke cerita lanun nak berlakon ni? Pakcik sini pakcik. Kau sini. Tak ada, aku kan dia berlakon cerita. Cerita apa? Cerita cerita hantu ke cerita lanun? Okeylah. Cerita hantu. Apa abang nak tipu cerita hantu? Dari kaki. Abang memang berlakon cerita hantu. Ni watak dia ni, watak ayah anda Rani Kulub. Hai. Tapi kalau kau nak orang kata rapat-rapat, nak rapat-rapat, nak mesra-mesra dengan abang, panggil abang Lop. Abang Lop. Kau duduk dah sini pakcik. Lop. Borak sekali. Malas cepatlah. Lop. Habis lag lah. Alah, tak ada lain juga ke? Tak ada. Tak, ada tapi dia lambat sikit. Lag guys. Ada apa? Banyak tadi tu. Patut lah. Abang tadi dah 1000 dah. 800 dah. Puas dah. Okey. Kami berlima dari Mana lagu dia? Kami berlima dari alam sana. Bukan lah. Bukan? Bukan? Kami berlima. Kami berlima. Dari Mana lah saya? Alright. kami berlima. Di alam sana. Harap-harap tak lag. Tak apa. Okey dah. Nak tengok result dia. Okey. Result dia. Boleh macam mana? Diorang syuting mana boleh lebih pada pukul 12. Tak apa. Dari alam sana. Kalau kau bijak, kau faham maknanya. Ini permainan terlalu. Ucuk dah hafal lah. Wah, hebat lah Ucuk. Pong. Dia siap pong lagi. Datang menunjuk. Kalau kau bijak, kau faham maknanya. Ini permainan terlalu. Okay guys, kami dah nak balik, dah penat dah. Kita sambung besok pula. Okay guys. Yes, bye bye. Good night. Hello guys, assalamualaikum. Okay, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu guys. Kami masih bersiaran ialah Sabtu kan? Sabtu. So kami masih bersiaran dari Melaka. Okay, sekarang kita dah lepas makan. Sekarang ni hari ni day 3. Kami di JKKN Melaka. Sekarang ni kita on the way ke sana untuk rehearsal lagi lah. Cik Dah. So Cik Dah, nak kata apa-apa? Tak tahu kata apa, buat kenyang makan patin dia. Melaka, dekat Melaka ada patin guys. Ya, ada patin sedap. Patin ori Pahang. Disaf apa benda nama? Disaf. Disaf. Restoran Disaf. Ikan patin ori Pahang. Sedap weh, kat Melaka ada. Yes. Serius sedap. Tak anyir, tak apa, tapi dia punya kuah semua sedap. Okay guys, kita jumpa dekat JKKN Melaka. Yes. Go. Akak, ni tempatnya.
Go. Go. Adik. Adik cari siapa ni? Saya dengar 5 dengan 6 hari bulan dekat sini ada hantu bang. Betul lah tu. Memang ada hantu. Adik nak jumpa hantu mana? Siapa bang? Siapa? Sekali abang lah. Kau terus masuk tu lah tu. Siapa? Belakang nampak. There you go. Shadow. And go. Dik, cek siapa dik? Saya dengar 5 dengan 6 hari bulan ada hantu banyak kat sini bang Betul lah tu. Memang banyak hantu kat sini dik. Siapa hantu ni bang? Ada hantu raya, hantu Cina, Pontianak, pocong, Dracula, semua ada kat sini dik. Adik nak jumpa hantu mana? Saya nak jumpa makcik jual mihun tu saya lapar. Ayo dia mak. And cut. And go. Dik, cek siapa? Bang, dewan ni besar tak? Besar dik. Kalau tengok teater 470 orang boleh masuk ke dalam. Ramai ni bang. Mesti seronok bang Mestilah. Adik nak tengok teater ke? Saya nak main badminton. What? Nak ambil raket jap. Okay, stand by and go. Bang. Bang dik. Dengar kat sini nanti nak buat teater persidangan hantu bang. Betul lah tu. Show dia bila bang? Show dia 5 hari bulan Disember dengan 6 hari bulan Disember. 5 hari bulan tu pukul 8 malam. 6 hari bulan tu 3 petang dengan 8 malam. Hari Jumaat dan Sabtu. Adik nak tengok teater ya? Adik nak tengok hari apa? Jumaat ke Sabtu? Nak tengok hari Rabu. Cuk, sekali tak best Cuk. And action. Bang. Ni nak tanya bang, nanti dekat sini nak buat teater persidangan hantu bang? Ya, kat dalam ni. Show dia bila bang? 5 hari bulan 12 hari Jumaat dengan 6 hari bulan 12 hari Sabtu. Hari Jumaat tu 8 malam, hari Sabtu tu pukul 3 petang dengan 8 malam. Adik nak tengok teater ke? Kalau adik nak tengok hari apa? Hari Jumaat ke hari Sabtu? Nak tengok hari Rabu. Okay, cut. Okay, and action. Ya. I tengah ada kerja ni. Job banyak ni, tak berhenti ni. Ya. Bang. Kat sini ada teater persidangan hantu. Sorry. And go. Abang tengah buat kerja ni, jangan kacau lah. Nanti call balik lah. Okay. Bang, dekat sini ada teater persidangan hantu ke bang? Betul. Nak beli tiket dah? Belum. Macam mana nak dapatkan tiket dah? Tak payah nak dapat. Sekarang ni gunakan scan tadi dah boleh dapat tiket tu. Scan. Kalau macam tu abang boleh tolong scan dekat saya? Boleh. Tak ada masalah. Mai. Dah. Ini bukan scan Cloud Joy ni. Ini scan Maybank. Adik ni nak scan ke nak scan abang? Abang scan kat sini dulu RM20. Nanti saya belilah tiket. Benda betul lah aku cakap tadi. Okay, stand by. Roll and action. Kesian dia kesian kena tipu. Aku cakap dengan dia, aku tak nak jumpa hantu-hantu. Aku nak pergi jumpa makcik mihun. Cakap apa? Aku cakap aku tak nak tengok hantu, aku nak tengok main badminton. Aku baru nak scan dia tadi. Tapi tak dapat. Kau. Aku cakap aku nak datang hari Rabu. Amboi, seronok nampak. Borak apa ni? Mak, ni tak ada. Kita orang bawa pasal ni, Pakcik Karim. Ini. Kamu kenal tak ni Pakcik Ramli? Ingat tak? Ramli yang cleaner tu lah. Pakcik Ramli mana? Pakcik Karim lah yang dia seorang je kat sini. Pakcik Ramli kamu yang cleaner tu. Betul dia cakap cleaner. Salah ni. Pakcik Karim lah. Kau tukar nama. Bukan Karim. Karim lah.
Go. Pakcik Ramli. Ada kena tipu dengan aku. Aku cakap, aku tak nak jumpa hantu-hantu. Aku nak jumpa mati bihun. Aku pun tipu dia juga. Dia tanya aku nak tengok teater ke? Aku cakap tak. Aku cakap nak main badminton. Aku tadi baru pun nak scam dia, tapi tak dapat. Dia puikan aku. Slow lah. Aku cakap aku nak tengok hari Rabu. Oi, seronok now. Cerita apa ni? Cerita pasal Pakcik Ramli lah. Pakcik Ramli yang kan spek mata tu. Yang kena kat sini, yang suka bersiul-bersiul tu. Cuma tong kena-kena mah. Kamu tak tahu ke? Tahu apa? Pakcik Ramli kamu tu lah. Ni Pakcik Ramli cleaner tu kan? Yalah, yang suka bersiul-siul tu. Kamu cerita kamu tak tahu ke Pakcik Ramli kamu tu dah meninggal? Baru meninggal ni ha? What? Bila? Baru. Tadi. Habis yang kita gurau-gurau tadi, baru kejap tadi tu siap. Biar betul. Kamu mimpi ni. Mana ada Cik Ramli kamu? Mak baru balik daripada tengok jenazah ni. Baliklah. Tak boleh duduk lama sini mak. Tempat dia bergantu. Tadi kau main seronok dia orang ni. Settle anak-anak kak. Settle lah dia takut ke hantu kata dia. Dia kata. Itulah biar dia ajarkan ni. Tak ada benda lain yang nak fikir. Semua nak free aja. Semua nak tiket free aja. Apa ingat pelakon-pelakon kat dalam tu semua? Free ke pelakonnya? Kak, ni saya bagi kad bank saya. Nanti kak swipe saja. Salah. Kak ambil kad ni, kak swipe aja. Nanti kak beli tiket banyak-banyak. Pergi masuk kat Croc Joy. Kak tu ambil lah. Saya balik dulu Berapa tiket tadi harga? RM20. 20. Ambil RM1,000. Aku tengok jenazah Ramli. Apa yang bagi aku tiket tadi? Yang Hello guys, Assalamualaikum. Okay, kita orang dah back to Melaka balik. Cik Ida, kita nak pergi ke mana hari ni? Kita nak buat promo di Bendang. Betul, kita nak buat promo di Bendang. Lepas tu kita pergi sambung pula rehearsal dekat JKKN Melaka. Okay guys, stay tune. Kita tengok apa yang berlaku, apa aktiviti diorang. Okay, bye. Yes. Guys, kami berada di Sungai Rambai, Melaka. Tengok ni view dia. Terbaik guys. Ini mancing pun best ni. Tengok guys, cantik. Kita bersama Matopo, sama Abang Raja, Ocok, Cucupa. Itu masuk dalam betul pula tu. Aduh. Di Komodos. John Labu. Assalamualaikum. Tak bagi salam je. Jangan lupa datang pada Air pakai dada mampus. Pakai dada betul. Berenang aman. Pakai dada. Kalau ni pun dah suruh. Okey. Bongok. Bongok pula panggil. Oh, macam kau balik. Ramai. Lepas jambatan tu dah tutup. Kata apa dia? Maknanya ini dia orang panggil kawasan ni Bendang lah. Sawah luas terbentang. Ni Avenger ni. Kita naik apa ni? Hatinya menang. Hai, jangan lupa datang ke pesta ke? Belum. Oh, belum.
Assalamualaikum. Habis bila mulanya sebenarnya? Program tu bermula. Program tu bermula pada 19 hingga 21 hari bulan Disember ni. Oh, kita ada apa kat sini? Okey, macam ni. Punya susunan macam ni. Seorang dia akan cakap dulu belah sini. Okey. Dia akan diri belah sini. Dia akan cakap dengan kamera. Okey. Lepas tu nanti akan ada satu point yang ada 3 orang dekat sini. Yang pada mulanya seorang tengah cakap kat sini, yang 3 orang kat sini tengah macam selfie. Okey. Dia tukar cakap. Dia tengah selfie. Jadi bila sampai satu tahap lepas tarik, nak cakap pasal tarikan Apa yang ada kat dalam ni? Apa dalam ni? Aktiviti. Baru dekat sini cakap. Okey. Boleh Apa yang dia nak cakap? Apa yang dia cakap? Okey. So event Cok, beg kau bagilah pegang dulu. Kejaplah brief dulu. Kita brief. Ida. Man kau takut. So okey, Abang Man cakap macam ni ah. Ketua lah Dia punya cakap. point dia festival tarikh dia 19 sampai 21 Disember dekat Kem Benteng Negara. Panjangnya. Nasib baik aku tak ambil. So 3 tu je. Lepas tu okey macam ni lah. Sebab kita ada 4 orang. Abang Man cuma cakap pasal jemput datang ke festival Bendang Melaka. Di Bendang Melaka. Festival di Bendang Melaka Pada 19 hingga 21 Disember 2025. Okey, lepas tu orang yang kedua, siapa yang cakap? Cakap apa ayat tu? Okey, ayat dia akan cakap datang ke Kem Benteng Negara. Datang ke Kem Benteng Negara, Sungai Rambai Melaka. Sungai Rambai Melaka. Lepas tu nanti orang yang ketiga dan keempat akan cakap okey, dekat sini kita akan banyak aktiviti yang akan ada, konsert. Yang paling poin-poin yang penting, konsert, jualan makanan dan minuman. Lepas tu orang yang keempat akan cakap sukan-sukan tradisional. Aku ambil yang apa tadi? Kem Benteng Negara di Sungai Rambai. Di Sungai Rambai Melaka. Nama event dengan hari-hari. Nama event apa? Festival di Bendang Melaka pada 19 hingga 21 Disember ini. Lepas tu tempat bertempat di Kem Benteng Negara. Kem Benteng Negara Sungai Rambai Melaka. Lepas tu banyak aktiviti seperti konsert. Lepas tu gerai-gerai makanan. Benteng Negara. Lepas tu cakap pasal sukan-sukan pertandingan sukan-sukan tradisional. Seperti memancing. Orang-orang yang berminat dengan aktiviti di tengah Bandang, macam-macam aktiviti ada kat dalam ni. Contoh kau banyak tiam, bantal, raja di kawasan sana, memancing, macam-macam ada. Ada konsert hati-hati hebat. Hati-hati hebat konsert. Di Kem Benteng Negara. Kem Benteng Negara, Festival Benteng Negara Sungai Rambai Melaka. Mana Kem Benteng tu? Yang kawasan lapang sampai yang ada Ni. Di Benteng ke kan? Kawasan lapang ni sampai yang ada atap merah. Benteng Negara. Festival di Bendang kan? Festival Kem Benteng Negara. Festival di Bendang Melaka kan? Alright, jom. Baik. Jap, ready. 1, 2 action. Assalamualaikum. Saya Manajer Lawak nak mengajak anda yang tak ke mana-mana tu pada 19 hingga 21 Disember ni. Jom ramai-ramai kita ke festival di Bendang Melaka. Bertempat di Kem Benteng Negara Sungai Rambai Melaka. Kita ada macam-macam aktiviti kat sini. Aktiviti gerai jualan makanan, semua ada. Yang penting kita ada konsert dengan artis-artis ternama. Pada anda yang suka aktiviti dan suka-suka di Bendang, macam-macam aktiviti yang akan ada dijalankan di sini. Sebagai contoh, pukul bantal, panjat tiang licin, bermain-main dengan kerbau, mancing ikan, dan hadiah sangat lumayan. Kat mana lagi? Dekat Melaka. Datang, jangan tak datang. Okay, ready. Okay. Alright, get ready. 1, 2 action.
Assalamualaikum. Saya Manajer Lawak nak mengajak anda semua yang tak ke mana-mana pada 19 hingga 21 Disember ni. Kita nak ke mana? Kita ke festival di Bendang, Melaka. Bertempat di Kem Benteng Negara Sungai Rambai, Melaka. Kita ada macam-macam aktiviti. Kita ada gerai jualan, gerai makanan dan kita ada konsert dengan artis yang popular. Ada yang suka aktiviti sukan di tengah bendang. Kita ada acara pukul bantal, tarik upik, pancing ikan dan macam-macam lagi. Hadiah. Hadiah sangat lumayan, kan? Wang tunai banyak. Wang tunai yang akan diberikan kepada pemenang-pemenang. Dekat mana dia? Dekat Melaka. Tapi kena rapat lagi. Lagi rapat. Bila sampai ke abang baru kita rapat. Okey. Baik. Alright, get ready 1, 2, action. Assalamualaikum. Saya Manajer Lawak nak mengajak anda yang tak ke mana-mana pada 19 hingga 21 Disember ni. Jomlah kita ke Melaka. Ada apa? Ada festival di Bendang, Melaka. Bertempat di Kem Benteng Negara Sungai Rambai, Melaka. Macam-macam aktiviti yang akan dijalankan di tengah bendang nanti. Antaranya acara sukan menarik, pukul bantal, tarik upik. Dan yang paling menarik, mancing ikan. Hadiah pun lumayan. Dan kita ada macam-macam aktiviti, iaitu gerai jualan, gerai makanan dan yang paling penting kita ada konsert bersama artis-artis yang popular. Ada Tomoy. Muay. Dekat mana lagi? Melaka. Terjun. Jangan. Action sikit. Action, jangan bercakap. Action. Kami di Bendang, guys. Bendang Sungai Rampai, Melaka. Sungai Rampai. Sungai Rampai. Rampai kat Setapak. Rampai. Rambai bukan Sungai Rampai. Sungai Rampai di sini. Sungai Rampai itu macam buah rambai. Sungai Rampai itu dekat production dekat KL tu. Okey, jom. Jangan. Last kita ambil dekat logo. Gambar. Jom. Okey, jom. Di Bendang. Jom kita pergi kat logo. Ucup jatuh setan. Slow ya. Cuk, kita nak pakai cuk. Kita ni tangga sana. Tangga stage pun belum ni lagi. Ini sesi fotografer. Foto. Kita sesi berfoto. Kami Pulau Wing. Kita ambil tempat dekat tengah terus. Macam siap sangat. Tak apa, YouTube lepas. Bodoh lah. Tengah-tengah perempuan ni. Fiona. Bodoh lah man. Action. Sini sikit. Rapatkan sah. Jadi duduk. Buat tilam sikit. Ni. Sebelah ni orang kuat dia. Alright. So kita akan diri dekat sini ya. Kita akan diri dekat sini. Tapi jangan dekat bawah. Melaka di Bendang. Selamat datang. Jangan duduk gelap, Bercahaya kan tak ada. Lighting tak ada.
Ada lagi satu ke apa? Bukan? Tak. Dia ke kiri. Ni duit lagi weh, duit lagi. Kami berlima dari alam sana, datang bukan nak minta nyawa, datang cuma nak berkenan jiwa, supaya kau ingat hidup ni tak lama. Aku untuk raya jaga Tuhan, hei manusia jangan lupa, jasa ini yang tolong kau makan, jangan sesekali kau hina dan sendah. Hello, Assalamualaikum guys. Selamat hari Khamis. Okey, sekarang ni saya bawa Cik Dah dan the gang belakang. Alung ada, Man Raja Lawak ada. Kita orang nak pergi sambung fully rehearsal ini hari. Okey, stay tune guys. Yes. Costume dan choreographer menampilkan Fiza Farika Mak Yasin selaku pengurus projek, memperkenalkan Asli Hasan sebagai pengarah muzik. 1, 2, 3. Hai, Assalamualaikum. Balesum. Kali lagi. Balesum. Okay, 1, 2, 3. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kepada penaja pakaian kami untuk persidangan hantu. Syahas di Cafe, Triple D Cafe, SE Brand. Kerana sudi menaja t-shirt untuk teater ini. Ya, teater persidangan. Hantu kampung motor. Lai. Mula. Teater persidangan hantu. Di JKKM Melaka. So tak ada. Siapa nak cakap yang last kan? Lupa siapa nak cakap yang last? Minta ni kau ambil. Okay. Jangan lupa untuk bisikan. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih pada penaja. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih pada penaja t-shirt kami untuk teater persidangan hantu. Syahas di Cafe, Triple D Cafe, SE Brand. Kerana sudi menaja t-shirt untuk teater persidangan hantu permainan. Okey, sekali lagi ya. Okey, 1. Stop. Saya nak perform SE Brand kan ataupun SE Brand sebab tadi abang SE. Abang kata SE Brand. Ha? Raja kata SE je lah. SE ya? Perform kena marah kakak Lepas tu karakter sikit lalah. 1, 2, 3. Hai, Assalamualaikum. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada penaja t-shirt kami untuk teater persidangan hantu. Antaranya Syahas di Cafe, Triple D Cafe, SE Brand. Syahas penting. Syahas penting. Syahas penting. Hantu kau sebut. Dia sebut SE. Okay, one more. Hai, Assalamualaikum. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada penaja t-shirt kami untuk teater persidangan hantu. Di antaranya Syahas di Printing, Triple D Cafe, SE Brand. Terima kasih sekali lagi kerana sudi menaja t-shirt untuk kami dalam teater persidangan hantu permainan akhir. Baju? Untuk tu, ambil kau. Let's go.
Sheldon ya. Mana bos? Ada. Menilai kuat sikit tau. Dah tak tengok all out ni. Lepas tu dah tak ada dah. Okay, all the best. Ni karakter budak ni. Alright. Tandas ni. Oh, ambil tandas. Ada? Salah. Oh, dah stop kawan Cik Bos. Dah si. Ada lagi tak? Kami berlima dari dalam sana, datang bukan nak minta nyawa, datang cuma nak berkenan jiwa, supaya kau ingat hidup ni tak lama. Tak akan pulang, oh aku terbang, melayang terbang. Tiada yang haram, manusia atau jembalan. Kalau aku tahu tadi, aku ambil video, aku rakam. Lepas tu aku viralkan. Wow, view aku pun naik macam-macam dapat ribu-ribu. Pontianak, yang kau marah-marah sangat ni kenapa? Oh, kau tak dapat join sekaki kan? Setan! Oh, setan. Aku marah sebab aku ni perempuan. Asap terlarang tu naik sampai ke atas langit. Tapi hati manusia jatuh hingga ke dasar neraka. Berulah senang, betul cinta melambai. Hantu, hantu, betul ke hantu? Hantu, manusia macam hantu. Jangan takut hantu, manusia pun hantu. Hantu, hantu, was. Ini adalah malam yang terakhir. Inilah dia persembahan yang telah dipertontonkan, karya teater 2025 yang bertajuk Persidangan Hantu Permainan Akhir. Dan untuk maklumat hadirin sekalian, selepas saja daripada persembahan yang terakhir pada malam ini, Okay guys, hari ini dah selesai pementasan persidangan hantu. Last day. Meriah gila guys. Alhamdulillah.
Cam tak? Cam lagi tak? Cam. Kapur mountain. Ya. Ni kita tengok ni orang buat kapur mountain. Nanti kita ni. Hari kita tengok. Apa nitrogen? Sampai kapur mountain. Masuk frame sikit. Settle sudah. Kau masuk frame kau. Jumpa. Habis. Settle lah. Padu ah. Padu. Jom, ikut Aiman. Siapa nama? Okey, bye bye. Settle. Anak juga. Okey. Nama siapa? Ain. Okey, dah settle Okey. Bye bye. Dracula. Tengah masuk frame sekali. Kita ada Eddie in the house ya. Mana ada. Nenek. Macam mana? Okey. Budak-budak ni takut masa sembuh ni. Tapi nampak ni tak takut pun peace. Settle. Takut tak? Best lah. Best Okay, last day. Okay lah kan? Tengok Ceda. Aku bukan lembik. Ni ambil gambar. Okay, masuk. Ambil gambar-gambar malam. Ambil dulu nanti masuk. Aku pula gambar aku ni. Okay. 1, 2, 3. Okay, one more freestyle. 1, 2, 3. One more lagi. 1, 2, 3. Okay. Selfie. Sana. Nak tuyul. Siapa ni? Namanya? Kita dua belum lagi. Okey, ini salah seorang pelakon dia. Apple. Okey, macam mana Apple? Ini. Best last day penuh havoc. Okey guys. Okey, bye bye. Alamak ada. Settle. Berjaya. Lepak dengan orang kuat lah cik. Lepak dengan orang kuat lah. Sis pun ada. Mantap. Baik. Ni kalau kita ingat apa? Nama hang apa? Aduh. Weh, mana boleh kita jadi sikit. Cik dah gambar ya? Cik. Balan. Jom.
Boleh, boleh ambil. Kakak. Ada sini tadi. Mana ni? Ah, lepak tu. Lambai. Saya tak masuk pun hati ni sampai hati. Masuk. Cepat. 1, 2, 3. Okey guys, ini antara pelakon dia. Bakal dengan sebelah semua Saleh lah. Tak jumpa lagi seorang. Okey Baik, terima kasih. Sini bro. Sini. Tahu Usul ni lagi best pada musical. Thank you. Lagi pecah. Tadi saya datang tu. Okey. Tengok guys, itu komen dia orang. Salah. Ini belum tu lagi. Selesai. Mantap. Banyak persidangan hantu 2025. Tunggu soon Woi, bajar kat dia. Okay, bye-bye. Bye. So dah masih lagi syuting dan saya masih membuat MC untuk event-event, family day semua dan saya masih lagi berjalan. Kesihatan saya okey. Saya okey. Cuma saya Dulu problem dulu saya ada sebelum saya potong kulit saya ada 3 serangkaian kronik dan juga early stage cancer pancreas. Tapi lepas saya potong dah okey, everything is good. 2024 saya potong. Tapi sekarang alhamdulillah. Wang habis semua tu. Saya semua tak ada bang. Semua saya tak makan, semua okey alhamdulillah, semua good. Alhamdulillah saya back to normal dan saya pun mula mendapat watak-watak yang alhamdulillah. Saya jadi watak budak sekolah pun ada. Ya, masih banyak. Walaupun sebenarnya masa saya badan besar pun saya masih lagi dapat offer, Tapi watak tu berbeza. Jadi event masih ada lah. Dulu tak ada buat album ni lah. Last album bila? Last album saya 2003. Adik saya di Muin ada kat luar, dia datang tengok malam ni. So ada lah. Alhamdulillah. Sama-sama. Okay, Cok. Cok tu dia ni buat terbiak sikit. Cok.